Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Sihat ke semua? Sihat. Jadi hari ini cikgu ada bawa satu permainan yang menyeronokkan. Wow. Apa tu, cikgu? Okey, ni Roda Minda. Tapi sebelum tu, cikgu nak kamu berdua baca dulu teks ni. Cantik tak? Wah, Cikgu buat. cantik je cikgu buat. Okey, baca dulu tau. Baca secara senyap. Baik, cikgu. Sahidah, kau tahu tak macam mana nak baca ni? Aku tak reti lah nak eja. Sebenarnya aku pun tak tahu. Cuba kita tanya cikgu nak tak? Tapi aku ni gambar anak. Ni apa? Itulah tu. A-R ke? Apa ni? Cikgu, macam mana nak membaca ni cikgu? Cikgu, Ya. kita orang tak tahulah macam mana nak baca ni apa ni. Itulah cikgu, apa ni? Kita orang tahu je gambar tu je. Saya tahu gambar anak ni je cikgu. Ya cikgu. Itu bukan fokus Sahidah. Fokus pada perkataan. Tapi anak ni comel. Sebenarnya cikgu dah tahu kelemahan kamu semua. Ni cikgu sebenarnya nak tengok keupayaan kamu dalam membaca. Oh. Jadi sebab itulah juga cikgu sediakan Roda Minda ni. Wah, macam menarik je cikgu. Ya, Dia pusing-pusing lah cikgu. Boleh. Wah. Jadi cara dia, ini merupakan perkataan suku kata hadapan. Suku kata pertama. Dan ini pula suku kata kedua. Okey, jadi cara mainan dia, mula-mula kita perlu pusingkan dulu roda ni untuk tengok apa suku kata hadapan yang kita dapat. Macam menarik je. Ya, menarik. Seterusnya, nanti awak perlu pilih pula suku kata kedua ni. Okey, contohnya kalau cikgu pusingkan, kita dapat apa tu? Siapa boleh baca? Ku, pandai, ku. Seterusnya kita tengok apa perkataan yang sesuai. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa perkataan suku kata kedua yang ada. Li. Ti. Ka. Ha. Da. Gi. Tu. Ta. Dan ku. Okey, jadi apa perkataan yang sesuai untuk digabungkan dengan ku ni? Saya tahu cikgu. Apa? Kuda. Okey, kita tampal dulu perkataan suku kata hadapan ni. Ku dan mana? Da. Pandai. Wow. Da. Jadi, terbentuklah satu perkataan Kuda. Okey, kamu faham tak? Faham. Cikgu. Okey, jadi cikgu nak seorang buat aktiviti ni kat depan. Siapa dulu yang nak cuba? Saya. Sahidah datang ke hadapan. Tepu sini cikgu. Baik. Gi dapat gi cikgu. Apa perkataan yang sesuai dengan G? Gi. Tengok baik-baik Sahidah. Gitar cikgu, gitar. Betul ke? Salah cikgu, gitar. Bukan. Nak salah cikgu. Gitar tidak sesuai. Bukan. Ejaan gitar bukan gitar. Ada huruf lain tu cikgu. Betul. Saya gitu, kalau gitu cikgu. Gitu pun bukan. Betul lah cikgu. Bukan. Gitu lorat. Lorat. Saya tahu. Kalau gigi. Cepat sekali Najwa. Gigi. Mana gigi? Najwa, terima kasih Najwa. Gigi saya. Betul. Okey, cikgu nak awak cuba eja balik gigi. G-I-G. Betul Sahidah. Wow. Disebabkan awak betul, cikgu ada hadiah untuk awak. Wah, ada hadiah. Saya dapat hadiah. Saya nak juga cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Saya nak juga cikgu. Seterusnya, cikgu nak panggil siapa pula? Saya. Okey, datang ke hadapan Najwa.
Baik, cikgu. Okay, Najwa. Cikgu nak awak buat pula. Okay. Saya putar, cikgu. Apa? Kali Najwa dapat sama dengan saya Kali lah. Najwa. Saya dapat. Apa tu, cikgu? Ba. Ba. Saya ambil, cikgu. Ambil. Dekatkan. Dekatkan. Ayo, Najwa. Maaf, cikgu. Di sini ya? Ya, betul Najwa. Okey. Pilih pula perkataan suku kata Kalau- kedua. Kalau bati, cikgu. Basi. Apa tu basi? Bati lah, cikgu. Basi tu apa Najwa? B-A-B-A-T, bati. Apa tu, Najwa? Saya pun tak pernah dengar ni, Najwa. Kalau macam tu, badah? Mati saya tahu lah, Najwa. Bati tu Tapi apa? ini bar. Salah Sayyidah. Saya dah rasa apa ya? Pilih baik-baik. Siapa salah kena rotan. Sekarang ni cikgu baik pilih betul-betul, Najwa. Eba. L-I-D Bali. Tiu tu. Betul. Wah. Saya tak di sini. Okey, sampai di atas Najwa. Okey, cuba aja balik. B-A-Ba. Tiu. Batu. Hebat Najwa. Hadiah saya, Tepuk. Okey. Sebabkan awak betul, saya bagi hadiah. Ada kita sama, Najwa. Terima kasih, cikgu. Sama. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua wakil kelas. Jadi, hari ini kita dapat Belajar suku kata. Yang pertama kita dapat menggabungkan suku kata. Yang kedua kita dapat mengenal suku kata. Dan kita dapat membaca. Oh, betul, Okey, cikgu. jadi kita ada kelas kita pada hari ini. Wow. Terima kasih, Terima kasih, cikgu. Sama. Baiklah semua murid-murid, semua masih lagi bersemangat. Semangat. Okey, jadi seterusnya cikgu akan meneruskan kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ini diberi nama sebagai Mari Baca Bersama. Aktiviti ini merupakan aktiviti pada peringkat mekanis di mana cikgu ingin menilai tahap pembacaan kamu berdua sama ada lancar ataupun tidak. Jadi cikgu ada sediakan dadu yang bernombor 1 hingga 6 dan juga kad. Nombor Wah, 1 dadu. hingga 6. Ya. Aktiviti ini sangat menarik ya cikgu buat untuk kamu berdua. Wow. Antara arahannya adalah cikgu nak salah seorang daripada kamu untuk datang ke hadapan dan balin dadu ini dan lihat contoh kamu dapat nombor 3. Jadi kamu pergi ambil ayat pendek yang terdapat dalam kad nombor 3 Mana, ini. cikgu? Ini nombor 3. Macam mana ayat je. cikgu? Ini ya. Oh, dia Okey. menyorong, Oh. cikgu. Kamu perlu ambil di dalam ini ya. Ni macam poket ke, cikgu? Ya betul tu. Wow. Ambil Doraemon. Saya suka Doraemon, cikgu. Bagus. Nanti banyakkan tengok Doraemon ya. Okey, cikgu. Jadi Baik, cikgu. dalam kertas ini cikgu ada sediakan ayat pendek. Jadi cikgu nak kamu semua baca dengan jelas, kuat dan juga sebutan yang betul. Boleh. Jadi yang pertama cikgu nak Umi. Saya, cikgu. Okey. Balin Umi boleh balin dadu ni. Dan lihat. Berapa kali balin cikgu? Balin sekali je. Sekali je. Ya. Saya suka dadu cikgu. Tak apa. Untuk aktiviti ni balin sekali je. 3 cikgu. Wow, 3. Okey, jadi ambil kad nombor 3 ini. Okey, tunjuk pada kawan-kawan semua. Oh. Okey, Cuba Umi baca. Umi sila baca dengan jelas, kuat dan juga lancar. Baik cikgu. Batu itu bulat. Wow, pandai lah. Umi. Okey. Saya letak balik. Jadi Umi dapat baca dengan lancar. Betul tak semua? Jadi Betul. sebabkan Umi dapat baca dengan jelas dan juga sebutan yang betul, cikgu nak bagi hadiah. Wow, ada hadiah. Ya, bahagia lagi lah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu Sena juga. Okey, Saidah boleh ke depan. Okey, sila balin dadu. Dan dapatkan nombor.
Saya nak nombor 6 cikgu. Mana boleh? Awak kena balik nadu. Yelah cikgu. Saya dapat nombor 5. Wow. Okey. Buka tu dan tunjuk kepada kawan-kawan semua. Oh, apa tu Sayyidah? Okey Sayyidah, sila baca dengan jelas dan juga lancar. Roti ini sangat sedap. Wah, betul tak kawan-kawan semua? Betul, Wah. tapi cikgu ni puasa. Puasa. Tak apa, saya suruh membaca je, tak Okey, suruh makan cikgu. roti. Cikgu tak nak belanja roti ke cikgu? Nanti saya belanja ya selepas kelas je. Puasa. Boleh dah. Kita kan boleh je. Jadi disebabkan Sayyidah dapat baca dengan lancar dan juga jelas, cikgu pun nak bagi hadiahkan Sayyidah. Yeay. Sama lah cikgu. Ya, sama. Dulu cikgu bagi hadiah sama je. Oh. Jadi terima kasih. Okey. Disebabkan kamu berdua memberikan kerjasama yang baik dan juga membaca teks yang cikgu sediakan dengan lancar dan juga sebutan yang jelas, cikgu telah pun memberikan jalan kepada kamu berdua. Okey. Jadi untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini, cikgu sangat bangga dengan kamu berdua sebab kamu dapat membaca teks itu dan cikgu nampak peningkatan kamu daripada kelas sebelum ini. Jadi sampai di sini sahaja kelas cikgu pada hari ini. Kita berjumpa pula pada kelas yang selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. cikgu. Murid-murid tengah buat apa tu? Tengah main cikgu. Apa ni? Sekarang waktu kelas ni kita belajar, okey? Okey, jom. Jadi hari ni cikgu akan sambung pelajaran yang cikgu Najwa ajar tadi. Jadi pelajaran apa cikgu? Macam menarik je. Tajuk dia bahasa dan jawab. Wow. Jadi cikgu akan berikan kamu berdua satu skrip. Nah, tajuk dia Anak yang Baik. Wow. Kamu semua pernah tengok anak? Pernah cikgu? Pernah. Comel kan? Comel. Macam kamu semula. Jadi cikgu nak seorang murid baca 2 perenggan. Tahu Baik, tak cikgu. perenggan tu apa? Apa cikgu? Jadi yang ni satu perenggan. Yang ni perenggan yang kedua. Yang ini pula perenggan yang ketiga, yang ini perenggan keempat. Jadi contoh Umi boleh baca 2 perenggan, Najwa boleh baca 2 perenggan. Macam tu. Jadi siapa yang nak baca dulu? Saya. Baik, Najwa boleh baca dulu. Baca kuat ke cikgu? Baca kuat-kuat. Okey, baik. Arnab yang baik. Pada suatu hari, seekor arnab kecil berjalan di dalam hutan. Tiba-tiba, arnab itu ternampak seekor anak burung yang jatuh dari sarangnya. Anak burung itu kelihatan sedih dan takut. Arnab pun berkata, "Jangan risau, saya akan tolong kamu." Saya perlu cikgu. Arnab mencari ranting dan daun, lalu membantu anak burung itu kembali ke sarangnya. Ibu burung sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Arnab. Arnab berasa gembira kerana dapat membantu. Sejak hari itu, mereka semua berkawan baik. Yeay, dah habis cikgu. Yeay, tahniah. Aku baca sampai habis. Tapi Najwa bagus. Umi nanti mungkin boleh belajar lagi membaca dengan lebih baik. Okey cikgu. Saya ke? Okey cikgu. Yeay. Jadi kamu faham tak apa yang kamu baca tadi? Ada yang faham, ada yang kami tidak faham cikgu. Jadi sebenarnya saya sediakan soalan berdasarkan apa yang kita baca ni. Berdasarkan teks yang awak baca tadi. Jadi ni soalan-soalan dia.
Comel tak? Arnab kan? Macam telinga Arnab. Jadi nanti kamu berdua boleh tarik soalan daripada ni. Wow. Lepas tu nanti kamu berdua boleh baca dan jawab soalan berdasarkan teks. Oh, macam tisu ke cikgu? Tisu betul. Boleh main tarik-tarik. Oh. Jadi siapa nak buat dulu? Saya nak buat dulu. Okey. Sabar ya Umi. Okey, Najwa cikgu. nak dulu. Okey. Najwa datang ke depan. Boleh bawa teks sekali. Saya nak tarik yang ni cikgu. Boleh. Okey. Oh, panjang ni cikgu. Soalan dia panjang. Saya dapat soalan ni. Apa soalan Najwa? Terbalik tu Najwa, apa soalan ni? Cuba bacakan. Bacakan. Mengapakah ibu burung mengucapkan terima kasih kepada Arnab? Jadi, cuba jawab. Cuba tengok teks awak. Saya cikgu, saya cari jawapan. Baik. Saya rasa kenapa ibu burung itu mengucapkan terima kasih kepada Arnab kerana Arnab tersebut telah membantu untuk mencari ranting dan juga daun. Lalu membantu anak burung itu kembali ke sarangnya. Betul tak cikgu? Betul! Najwa, pandai Najwa. Baiklah. Saya ada hadiah untuk awak. Wow. Nah, terima kasih cikgu. Baik, teruskan. Saya nak juga cikgu. Baik. Mari, Umi pula kah? Saya pula. Baik, Umi nak tarik yang mana? Saya nak tarik yang ni cikgu. Boleh. Bacakan soalan ni. Pendek je. Siapakah yang berjalan di dalam hutan? Siapa? Kita cari je Cari cikgu. balik. Seekor arnab kecil cikgu. Betul. Baiklah, saya pun dah ada untuk Umi. Wow. Terima kasih cikgu. Pandai semua. Bagus. Jadi itu je pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi nanti awak boleh, Umi boleh berjumpa dengan saya untuk lancarkan lagi bacaan awak. Baik cikgu. Dan Najwa boleh teruskan lagi awak punya pembacaan. Wow. Terima kasih cikgu. Bacaan yang lain. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Jadi pada video kali ini, kami akan menerangkan tentang suatu bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan. Jadi bahan bantu mengajar tersebut telah diberi nama sebagai kotak interaktif bahasa. Jom kami terangkan apa fungsi kotak interaktif bahasa ini. Jadi pada kotak interaktif bahasa ini, terdapat 3 aktiviti yang kami sediakan. Aktiviti yang pertama ialah aktiviti roda minda. Aktiviti roda minda ini dilaksanakan pada peringkat prabacaan. Pada peringkat ini, murid belum membaca ayat atau petikan yang panjang, tetapi mereka didedahkan terlebih dahulu kepada asas membaca, iaitu pengenalan dan penggabungan suku kata. Melalui aktiviti ini, murid akan memusingkan roda untuk mendapatkan suku kata hadapan. Selepas itu, murid perlu mencari suku kata akhir yang sesuai pada bahagian hadapan kotak ini. Apabila kedua-dua suku kata digabungkan, murid dapat membentuk satu perkataan yang lengkap. Contohnya, mu dan ka akan menjadi perkataan muka. Aktiviti ini membantu murid mengenal bunyi suku kata, menggabungkan suku kata dan bersedia untuk membaca perkataan dengan lebih lancar. Oleh itu, penggunaan bahan bantu mengajar seperti roda minda ini sangat sesuai digunakan dalam peringkat prabacaan bagi menarik minat murid serta memudahkan mereka memahami asas membaca. Aktiviti seterusnya ialah aktiviti yang diberi nama sebagai Mari Baca Bersama. Dalam aktiviti ini, peringkat bacaan secara mekanik dapat dilihat apabila murid membaling, dadu dan juga mengambil kad yang mengandungi ayat mudah untuk dibaca. Pada peringkat ini,
murid perlu membaca ayat tersebut dengan kuat dan jelas di hadapan kelas. Pada peringkat ini, murid memberikan tumpuan kepada cara menyebut perkataan dengan betul, membaca dengan lancar serta menggunakan intonasi yang sesuai. Guru pula akan mendengar bacaan murid dan membantu untuk membetulkan sebutan jika terdapatnya kesalahan. Selain itu, aktiviti ini juga membantu murid untuk mengenal dan juga menyebut perkataan dengan tepat kerana ayat yang terdapat pada kad biasanya terdiri daripada perkataan yang mudah dan sesuai dengan tahap murid tahun 2. Apabila murid membaca secara berulang melalui aktiviti permainan ini, mereka dapat meningkatkan kelancaran membaca serta dapat membina keyakinan untuk membaca di hadapan rakan-rakan sekelas. Kesimpulannya, aktiviti mari baca bersama ini melibatkan peringkat bacaan secara mekanik kerana murid memberikan fokus kepada sebutan, kelancaran dan intonasi semasa membaca ayat pada kad. Aktiviti ini dapat membantu murid untuk mengukuhkan asas kemahiran membaca sebelum mereka beralih kepada peringkat membaca yang lebih tinggi seperti membaca untuk memahami isi teks. Jadi bagi aktiviti peringkat bacaan yang terakhir iaitu bacaan mentalis, kami telah menyediakan satu teks untuk murid-murid baca. Jadi murid akan membaca teks yang telah diberi dan memahami apa yang murid baca. Kemudian kami sediakan 6 soalan untuk murid cabut daripada kotak ini. Kemudian murid akan membaca soalan yang telah diberi dan analisis semula teks yang mereka telah baca tadi dan cari jawapan daripada teks tersebut. Kemudian murid akan bacakan jawapan dengan kuat bagi kepada seluruh satu kelas.